wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton siaran langsung kita. Hari ini kita bersiaran sekali lagi dalam siri podcast Suara Kedah. Yang mana kali ini kita akan membincangkan isu semasa politik dan secara santai saja di dalam podcast ni seperti biasa. Pada minggu ini, pada hari ini kita bersiaran 13 hari bulan. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang pada perkiraan saya satu tajuk yang tengah hit lah, tengah top lah. Kan semua orang alert, bukan kata di Kedah saja, satu Malaysia alert dengan tajuk ni. Kan? Tajuk yang menjadi prioriti juga pada ahli panel kita hari ini, iaitu tak lain tak bukan kita akan bercerita, kita akan berbincang dan kita akan rongkai permasalahan ayak di Kedah. Kan? Jadi tajuk kita punya podcast hari ini ialah Bila Loji Ayak Nak Siap. Bila Loji Ayak Nak Siap. Kan? Itu tajuk dia. Tapi kita dalam media sosial, dalam media masa sekarang ni lebih kita membincangkan berkenaan LRA lah, nama yang formalnya ya. Yeah. LRA. Apa maksud LRA ni? LRA ni bukan mata wang Turki, lira, kan? Bukan singkatan pada lira, bukan singkatan pada Liridon Krasniki kan, bukan. LRA ni yang kita duk sebut hari-hari, duk baca dalam media sosial, baca dalam paper, ialah loji rawatan air. Jadi isu loji rawatan air ni saya kira dia dah jadi satu isu yang lama lah, kan, daripada hari ke hari, daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun, dan dah jadi isu daripada kerajaan ke kerajaan dah pun. Jadi mendapat perhatian daripada semua peringkat, daripada rakyat bawah yang terjejas dengan isu ni, sehinggalah ke kerajaan pusat sekalipun, sekali menteri semua kan. Jadi bagi membincangkan tajuk ini secara terperinci dan untuk mendapatkan penerangan yang lebih dalam, saya rasa amat sesuai lah kita menjemput panel jemputan kita pada hari ini, iaitu tak lain tak bukan Tuan Haji Muhammad Yusof Elais Munir bin Zakaria, Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Nerang yang merangkap Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, yang memegang portfolio kerja raya bekalan air, sumber air dan tenaga Negeri Kedah. Assalamualaikum, selamat datang YB ke studio kita pada malam ini. Terima kasih Cik Khairul. Selamat Cik Khairul, okey lah? Alhamdulillah sihat. Terima kasih jemput saya. Sama, terima kasih juga daripada pihak UPDA kerana YB sudi meluangkan masa dan hadir ke studio kami ni. Okey, insyaAllah. Jadi sebelum kita masuk ke sesi perbincangan kita, sembang santai lah YB ya. Okey. Suka saya nak maklumkan yang podcast kita ni dibawakan oleh Urussetia Penerangan Darul Aman, UPDA, dan disiarkan secara langsung di page Urussetia Penerangan Darul Aman. Jadi saya mohon dengan rendah hatinya, ringan-ringankan tanganlah para penonton kita untuk like, komen dan share live kita pada malam ini, supaya kita dapat sampaikan lagi perkongsian kita ni lebih ramai, bukan sekadar untuk rakyat Kedah, malah untuk satu Malaysia. InsyaAllah. Sebelum kita mulalah Wabi, ingin nak tanyalah. Mula-mula kali Wabi sihat, alhamdulillah, tidak masalah. Alhamdulillah sihat, boleh main ni. Kenapa tanya tu, sebab kita kata isu yang kita nak bincang, masa saya cakap tadi, isu ni memang isu yang kritikal dan berat lah, menjadi perhatian ramai. Jadi mungkin YB banyak bagi masa, bagi fikiran, bagi buah fikir pada ni kan. Jadi mungkin agak orang kata apa, berat lah pada YB no. Sebelum kita masuk pada soalan, sebenarnya saya lebih suka nak minta YB cerita sikit lah background YB kepada penonton kita, untuk mereka lebih kenal kan. Kita untuk lebih kenal itu bukan apa, tak kenal maka tak cinta. Itu saja. Silakan YB. Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Saudara Khairul Anwar selaku moderator.
semua rakan-rakan daripada UBDA. Terima kasih mengundang saya, dan juga kepada para penonton podcast yang dikasihi dihormati sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama pada malam ini, dan saya cuba insya-Allah sekadar yang mampu untuk menghuraikan ataupun kita sikit sebanyak memberikan penjelasan sekadar yang saya maklum untuk pengetahuan kita bersama, untuk kita kongsi. Tadi Khairul tanya berkenaan dengan apa latar belakang ya. Saya ni orang biasa-biasa aja. Mengaji sikit-sikit berkenaan dengan construction, pindaan, kemudian bila balik daripada pusat pengajian tinggi terlibat dalam bidang pembinaan. Barangkali ada sikit sebanyak latar belakang pembinaan itulah yang mungkin kita agak mendapat kepercayaan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Ahmad Noor yang kita kasihi untuk saya memegang portfolio ni, yang macam Khairul sebut tadi lah, portfolio yang sangat berat, terutamanya ayak lah kan, portfolio yang sangat berat, yang memerlukan perhatian yang sangat serius kepada kita semua lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Ahmad Noor dan juga seluruh kepimpinan Barisan Exco, Barisan Ahli Dewan Undangan Negeri, pegawai-pegawai tadbir bermula dengan Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri, dan pegawai kewangan, nasihat undang-undang dan semua ketua-ketua jabatan, terutamanya yang di bawah portfolio saya ni, SADA, JKR, JPS, JPP, berbagai agensi, lebih kurang 11 agensi saya kira yang ada hubung kait secara langsung, lembaga sumber air yang saya tersebut tadi dan macam-macam yang lain. GMG juga termasuk. Jadi saya sangat menghargai kerjasama yang sangat baik daripada pihak agensi-agensi dan pihak kerajaan negeri khasnya. Saya cuba buat yang terbaik, tapi saya bukan yang terbaik lah sebenarnya. Saya cuba, saya usahakan. Wallahualam, takat itulah lebih kurang perkenalan, no? Jadi perkiraan saya tanggungjawab yang diberikan ni adalah memang pada orang yang selayaknya lah. Allahu Akbar. Dengan background yang ada tu. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Baik Ubi. Saya ingat kita terus kepada soalan yang pada isu ataupun tajuk yang kita nak bawakan malam ni. Soalan pertama saya, sebuah ringkas lah, kalau boleh YB ceritakan kronologi daripada seawal yang mungkin yang dalam maklumat yang YB ada tentang operasi bekalan air dan keperluan kita untuk menaik taraf loji rawatan air ni. Jadi kalau YB boleh secara ringkasnya bagi ceritakan kepada kita kronologi itu daripada awal macam mana sehingga sekarang ni, dan kalau YB boleh highlight apa halangan-halangan yang kita hadapi sampai menyebabkan kita terpaksa berdepan dengan kelewatan yang menyebabkan jadi isu yang hangat sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Pertama saya mulakan dengan menitik beratkan bahawa memang ayak ni satu isu yang sangat besar, bukan saja di Kedah tapi di negeri yang lain, bahkan di seluruh negara lah. Sebab tu kita tengok lembaga sumber ayak dan pihak dunia sendiri pun mengadakan contoh hari apresiasi ayak, dan untuk menimbulkan kesedaran ayak kan. Hari air sedunia dan sebagainya kan. Dia tak ada ayak memang sangat-sangat masalah lah bagi kita kan. Banding kalau tak ada elektrik boleh gagah kan. Dan isu ayak di negeri Kedah ni sebenarnya seperti yang kita sedia maklum bukan isu yang baru. Dah puluhan tahun sebenarnya kita menghadapi masalah kekurangan bekalan ayak bersih. Sumber ayak alhamdulillah banyak, ayak sungai, empangan kita ada banyak kan. Yang tu kita nak kena jelaskan no. Sumber ayak banyak. Sumber ayak banyak. Yang menjadi masalah tu bekalan air bersih. Bekalan air bersih, air terawat. Air terawat. Air terawat. Jadi itu yang menjadi isu. Sebab penduduk kita kan ramai, lebih daripada 2.2 juta di Kedah. Dan sedangkan loji rawatan ayak yang kita ada cuma 35 buah loji rawatan ayak di seluruh negeri Kedah. Loji rawatan yang ada tu beroperasi kira-kira melebihi kapasiti atau kemampuan dia beroperasi. Kalau ikut kapasiti, design kapasiti dia cuma boleh mengeluarkan lebih kurang 1459 juta liter sehari. Campur semua tu lah. Tetapi apa yang berlaku hari ini oleh kerana permintaan ayak yang begitu tinggi. Tinggi ni pasal itulah, pasal penduduk yang ramai, pembangunan yang agak besar, perumahan dan sebagainya. Jadi mau tak mau rakyat perlu kepada ayak. Sebab tu ditekankan kepada loji-loji rawatan ayak ni dia kena mengeluarkan
lebih kurang 1,600 juta liter sehari. Hmm. Jadi bayangkan, kira dia mampu buat kerja takat 1,400, tetapi kita macam kerah dia, paksa dia logi ni supaya Metafora yang saya boleh buat, ya. kereta tu 660 je cc. 600 ya. Tapi kita tekan dia macam 2.5. Lebih kurang lagu tu lah. Kan. Kemudian pula logi kita ni logi yang kebanyakannya logi yang lama kan, logi yang lama. Jadi tentulah dia ada sedikit kekangan. Itu belum masuk kira masalah kebocoran pipe sebab pipe yang lama. Kan, pipe lama dulu ni kebanyakan AC pipe. Pipe AC ni dia biasanya bila lama dia mudah mereput. Kalau tekanan lebih, dia akan mudah pecah. Pipe AC ni kita kata pipe Asbestos. besi lah, besi. Bukan, asbestos. Asbestos. Okey, Ya, faham. kan. Jadi apabila pecah ni menyebabkan tekanan dia menurun. Apabila tekanan menurun, kawasan-kawasan yang di hujung sistem perkhidmatan tu akan slow lah ayak dah kan. Ayak tu slow. Kita bayang gini je, kalau di rumah kita pada waktu maghrib selalunya lah kan, kalau pipe tu banyak 3-4 pipe, kita pakat buka semua kan. Apa jadi? Ayak ni mesti slow betul. Berbanding dengan kalau kita buka satu je. Jadi maknanya dia bila ayak hujung sekali tu kena tunggu. Macam tu lah lebih kurang perumpamaan dia. Memang itulah hakikat dia. Jadi makna kita operasi dah melebihi bagi memastikan bekalan ayak mencukupi. Dan isu ni dikena pasti disedari terutamanya oleh almarhum Tan Sri Ustaz Aziz Abdul Razak. Dan Allah maghfirlahu warhamhu. Jadi bila dia menyari memang ayak Kedahnya terawat ni tak cukup, itulah yang timbul idea Tan Sri Aziz masa tu minta dibuat kajian. Macam mana cara kita nak atasi masalah ketidakcukupan ni. Lalu penyelesaian dia, cadangan dia ialah membina loji rawatan ayak yang baru. Masa tu tahun bila? 2010. Kan? 2010. Kemudian proses tu biasalah, buat kajian, buat permohonan, sehinggalah pada tahun 2016 barulah mendapat kelulusan untuk dibuat loji rawatan ayak, tapi bukan dibuat lagi masa tu. Kan. Baru dapat kelulusan bajet kita katakan, lebih kurang macam tu. Sehinggalah pada tahun 2018 pada tahun 2018 ketika tu, masa tu cuba kita nak buat, tetapi oleh kerana ada berlaku peralihan kerajaan masa tu kan. Kerajaan masa tu minta dikaji, disemak semula kan. Jadi ditangguhkan. Patutnya dibuat dah. Patutnya boleh mula buat dah. Boleh mula dah. Tapi dia mula pada awal balik. Jadi mula balik, check balik lah kita. Tengok balik, review balik. Sehinggalah lepas tu bila ditangguhkan lebih kurang selama 22 bulan ataupun 2 tahun lah kita kata, tak dilaksanakan. Jadi apabila Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor ambil alih jadi Menteri Besar, barulah pada bulan Julai 2021 lebih kurang dikeluarkan tender, baru dimulakan. Kebetulan pula pada masa tu, lepas tu PKP, COVID. Bila PKP COVID ni kan, masa tu projek ni biasanya kebanyakannya tak boleh berjalan, dihentikan. Hampir semua. Kilang pun terpaksa ditutup. Yalah, sebab semua sektor tergendala, sektor terkandas. Semua terkandas. Kan. Jadi bila tahun tu pun dah ambil masa lebih kurang berapa tahun dah? 2 tahun dah tergendala. Kemudian kilang-kilang yang buat pipe tu pun ditutup. Tu satu bab dah melewatkan. Kan. Yang kedua, selepas tu pula harga barang tu naik selepas tu. Lepas kita pulih pada COVID tu. Harga barang naik. Memang itu menjadi satu tekanan. Yang tu kita pakat sedia maklum lah, lepas pada COVID tu, sektor-sektor ni baru nak kita kata macam nak bernafas. Memang harga jadi permintaan tu jadi tinggi lah. Permintaan tinggi. Kan? Permintaan tinggi. Permintaan pula bukan saja di Kedah, di banyak tempat yang lain. Sebab projek pipe ni bukan di Kedah saja, di tempat lain. Sedangkan kilang yang ada di Malaysia ni cuma beberapa kilang saja. Jadi bila permintaan tu tinggi, dia terpaksa nak kena tunggu queue untuk dapatkan bahan-bahan, umpamanya pipe dan sebagainya. Tu juga salah satu daripada faktor yang menyumbang ke arah kelewatan tu lah. Bukan itu semata-mata, tapi makna tu sebahagian faktor-faktor dia. Ya, baik. Tadi YB ada sebut kita di Kedah sahaja ada 35 loji rawatan air. Dan masa ketika arwah Ustaz Azizan menjadi Menteri Besar, dibuat kajian dan keputusannya masa tu dikena pasti 5 LRA ni lah yang perlu di-upgradekan ataupun didahulukan.
Ya, yang tu yang kira mesti didahulukan. Ada lagi beberapa LRA yang lain. Maksudnya ada lagi LRA Ya, lain ada. yang menghadapi masalah yang Ya, sama, ya. tapi yang Cuma kritikalnya fokus kita dan pada masa ni pun yang dibuat itulah yang orang bercakap lah ni kebanyakan LRA Ya. itulah. yang LRA 5 tu lah. hak tak buat lagi tu pun banyak ada lagi kan dalam perancangan yang ada dalam kelulusan kan. Itu ada tapi orang tak tahu, orang tak pernah nampak lagi lain tu. Itulah. Kan, tapi hak ni sebab duk buat dah. Buat dah. Lepas tu duk nampak tak siap-siap kan. Tapi lagi insya-Allah kita akan sebut jangkaan tarikh Okey. insya-Allah. Satu lagi. 5 LRA yang kita kena pasti termasuk yang baki tadi tu. Ya. Yang 5 tadi ni, adakah 5 LRA ni yang kita ubah sesuai daripada LRA lama atau kita cari tempat lain buat LRA baru? Oh ya. Baik. Yang di Pelubang ni dia naik taraf, maksudnya lori yang ada sedia Yang ada sedia tu terus beroperasi kan dengan 225 MLD. Okey. Lepas tu ditambah pula sebelah tu satu lagi. Ah. LRA barulah tapi sebelah tu lah. Ya. Dia kata dia naik taraf tu kan. Naik taraf. Kebanyakannya memang di naik taraf lah. Ya. Okey. Kalau YB boleh bagi tahu kat kita, kalau setakat hari ini apa perkembangan ataupun progres yang kita dah buat untuk semua LRA ni. Semua LRA itu. Baik, alhamdulillah untuk makluman setakat hari ini, setakat maklumat yang saya baru terima, secara umumnya kesemua loji-loji rawatan layak ni memang orang panggil atas landasan yang tepat lah. Maknanya tidak berlaku kelewatan. Walaupun dari segi zahirnya kalau tengok daripada awal dulu memang lewat, tetapi oleh kerana atas asas beberapa sebab yang antaranya yang saya sebut tadi, lalu pihak berkuasa telah bincang dan boleh bagi lanjutan masa. Bila bagi lanjutan masa, EOT kita tu, extension of time. Bila bagi lanjutan masa, memanglah lambat sikit lah siap. Tetapi dia masih on track kan. Dia masih on track. Dan untuk makluman kalau boleh saya sebut secara terperinci satu persatu. Ini maklumat ni bukan yang saya rekod tak no. Ini kira hak kita dapat ini laporan daripada agensi. Daripada agensi JKR sebenarnya yang buat projek ni, bukan SADA. SADA ni akan menerima, akan jadi pengguna lah. SADA selaku operator ayak. Kita kata untuk pembinaan LRA ni tanggungjawab penuh kepada JKR. JKR yang buat. JKR. Untuk semua loji ni. SADA adalah operator yang akan menerima kunci nanti lah. Terima kunci. Terima kunci bila siap tu. SADA akan terima kunci untuk operate benda tu. Okey. Yang tu pun kita kena je lah. Tak buat. Teruskan dengan dia tu. Baik. Okey, saya mula ni dengan loji rawatan layak di Pelubang kan. Pelubang ni harga Khairul tahu lah harga dah. Tak kena abang ke? Kena abang. Kena abang kan lah harga. Kalau saya tahu pun saya minta abang ramai tak tahu. Yang loji rawatan yang di Pelubang ni, loji rawatan ni dibuat dengan mendapat apa dia panggil pinjaman sebenarnya daripada kerajaan persekutuan. Maknanya kita hutang lah. Kita berhutang. Kita hutang. Maknanya kita kerajaan negeri kena bayar balik lah lepas ni. Kalau bahasa orang biasa ni buat personal loan lah kot. Lebih kurang begitu lah. Ya. Sebanyak kos projek dia tu 455.98 juta. Dekat 500 juta panggil dengar. Dekat 500 juta, no. Untuk satu LRA di Pelubang. Di Pelubang saja, di Pelubang saja, no. Okey. Memang tarikh milik tapak tu yang ni 2021. 20 Mei 2021. Okey. 20 Mei. Kemudian jangka siap kalau ikut hak asal tu pada 15 Mei 2024. Dia punya time frame dia tu. Siap 2024. Patutnya dah siap dah lah ni. Okey. Tetapi oleh kerana masalah yang kita sebut tadi ni, dia dapat lanjutan masa. Lanjutan masa ni yang pertama dapat hari tu sampai bulan Mei 2025. 2025 tahun depan lah. Tu yang YB kata tadi kita masih on track tu. Ya. Okay. Lepas tu ada lagi beberapa kes atas alasan-alasan lain yang berkaitan. Dapat lagi lanjutan masa kali kedua. Tarikh yang dijangka siap 21 Disember tu. Tahun 2025. Jadi maksudnya memanglah tak siap lagi. Memanglah kita rasa lama tak siap. Tetapi sebenarnya hakikatnya dari segi kerja buat ni orang kata bukan terlewat. Kan? Maknanya dia masih progres tu berjalan. Ada progres. Ya, ada progres. Untuk makluman progres ya.
Kalau ikut jadual dia 34.1%. Oh, okey. Kalau ikut jadual 34.1%, yang sebenar pun sama 34.1%. Maksudnya jangkaan dengan apa yang sedang berlaku ni Ya. tally Dia tally. Tally Tu yang kata on track tadi on ni. track Mana dia bukan lewat. Okey. Dari Okey. segitulah. Ya, kan. Jadi sebenarnya tak ada isu lah. Tak ada isu sebenarnya. Tak ada isu. Tak ada isu sebenarnya. Tak ada isu Ah. tapi jadi isu. Ya. Okey, tak apa. Yalah mungkin sebab pandangan umum termasuk juga kita sebagai orang awam, kita kata projek apa tak siap-siap. Dia tengok mungkin dekat papan tanda tu, patut siap dah bulan Mei tahun 2024 sebagai contoh kan. Lah ni dah masuk bulan 6 2024, tengok tak siap lagi. Betul. Dia sebenarnya saya pada pandangan peribadi kita lah. Saya sendiri kita on track. Benda ni progress ada berjalan macam mana yang kita rancang, macam mana ni. Tapi bila orang yang menghadapi masalah tu, dia rumah dia tak ada ayah memang. Kan? Memang dia akan terasa lah. Kita akui. Tambahan lagi pula bila orang yang terasa tu didatangi dengan orang-orang yang nak membantu tapi tak membantu. Kan sebetulnya membantu tu memberi penerangan supaya faham. Jadi kita bila dia tahu keadaan sebenar, benda ada progress, senang hatilah insya-Allah lah kan. Baik. Itu mungkin orang tanya juga, boleh siap kan ni baru 34%. 2025 tak lama dah. Kita kata mungkin lebih kurang 1 tahun setengah kan. Sebenarnya untuk makluman, dia kalau tengok dari segi infra atau dari segi fizikal bangunan yang ada di situ, di loji tu, kalau kita tengok seolah-olah sangat dekat dengan nak siap dah. Okey. Tetapi di dalam bangunan tu dia ada macam-macam nanti, ada pump, ada mesin tu, ada komponen mechanical dengan electrical. Komponen tu yang banyak sebenarnya. Komponen tu bila dah buat masuk nanti dia akan melonjakkan peratus tu naik. Jadi lain dari segi pemasangan pipe semua berjalan. Kita dari segi progres tu asas dah siap. Asas dah siap. Bangunan pun boleh kata hampir macam bangunan TMB substation. Yang tu memang siap 100% dah. Boleh dah kalau nak serah. Tapi ada benda-benda yang lain yang pihak kontraktor terpaksa guna lalu lalang dan sebagainya. Jadi bangunan tu tak diserah kepada TMB lagi walaupun dah 100% siap. Jadi nak abang maknanya nanti bila dah masuk segala alatan pump, mesin dan sebagainya tu, peratus kemajuan kerja tu dia akan melonjak naik dan kita memang insya-Allah percaya akan siap ikut jadual baru ni lah pada Disember 2025. Ni hasrat dan cita-cita kita untuk siapkan benda ni sebelum 2026. Ya. Kalau boleh saya celah Hobi. Kalau kita ingatlah sebelum ni pernah timbul satu isu bila mana kedatangan ataupun lawatan spot check kita kata daripada Timbalan Menteri. Kalau tak salah saya, bukan tak salah, datangan Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Kita kata spot check lah. Dan masuk check pergi lawat semua tu. Dan rentetan daripada itu juga dia memaklumkan kelewatan kita dalam menyiapkan LRA ni berpunca daripada kita tak buat permohonan NOC daripada kerajaan pusat. Jadi boleh YB jelaskan apa sebenarnya NOC tu dan apa memang kita tak buat permohonan kan macam mana keadaannya? Baik. NOC ataupun penuh dia Notice of Change kan. Yang ni dalam kaedah pembinaan ni dia ada satu lagi dia panggil VOP, perubahan harga dan sebagainya. Dalam mana-mana satu projek dia dipanggil harga kontrak, kemudian dia panggil ada satu harga ceiling. Kan VOP ni dia akan buat perubahan, mungkin perubahan sikit sebanyak, dia boleh claim, boleh tuntut masa ke semasa kan. Tetapi apabila sampai satu tahap dah melebihi harga ceiling, barulah dia boleh minta NOC tadi. Selagi mana dia tak sampai ke tahap harga ceiling satu-satu projek, dia tak layak untuk minta NOC. Jadi dalam kes ini contoh di Pelubang umpamanya, dia masih di bawah paras ceiling, harga ceiling kan. Walaupun dia sebut ni harga kontrak tadi saya sebut 455 juta, tetapi dalam mana-mana kontrak dia ada harga ceiling. Tapi itu tak didedahkan lah. Jadi maknanya bila dah melebihi paras tu baru boleh kita minta NOC. Jadi buat masa ni sebelum ni yang kita tak minta masa Muhammad Timbalan Menteri sebut tu,
kita tak minta tu sebab belum sampai belum lagi. sampai lagi Belum tahap sampai tu. lagi level yang membolehkan kita untuk minta Ya, NOC. kalau kita minta pun tak layak lagi. Tak. Tak boleh lah. Okey, faham. Tak layak lagi. Tetapi buat masalah ni yang terkini apabila dah sampai ke tahap tu memang kita dah bersedia dan dah buat pun dan ada beberapa perkara lagi yang perlu diteliti yang pihak kementerian minta kita bagi harga lamsam dan harga tu pun dah secara kasarnya dah dapat dan kita harap dapat kelulusan lah daripada pihak kementerian untuk NOC ni. Okey, jadi kita nak sebutkan yang kita kata NOC tadi tu sebenarnya bukan kita tak buat permohonan dan bukan kata kita terlepas pandang atau silap faham. Semuanya belum sampai masa dia. Belum sampai masa dia lagi. Aha. Maksudnya progres tu masih berjalan ikut keperluan ketika itu. Ya, betul. Okey. Jadi saya di sini saya mengharapkan penonton jelaslah dengan penjelasan tadi tu. Ya. Tak ada berlaku kelewatan, tak ada berlaku terlepas pandang apa semua. Benda berjalan. Ya. Semuanya mengikut dia punya keperluan pada ketika itulah. Okey. Satu lagi untuk Maulana Khairul juga. Ya. Macam saya sebut tadi, projek ni dijaga, dikawal selia oleh JKR. JKR ni agensi yang profesional lah. Kan? Memang ada pakar-pakar dia di dalam tu, ada engineer, professional engineer yang depa ni semua bukan saja arif tahu bahagian berkenaan dengan teknologi dan sebagainya, tapi juga tahu tentang peraturan-peraturan ni. Jadi dia takkan buat secara samilewa, dia mesti buat ikut peraturan yang telah ditetapkan. SOP dia lah, SOP standard dia. dia. Standard SOP dia kan. Okay. Bila YB sebut JKR tu, saya pun teringat bila kita sebut tajuk ayak ni, sebenarnya ada banyak agensi yang kita familiar, yang kita selalu dengar. Antaranya JKR. Kemudian kita ada SADA. Kita ada Elsang. Lepas tu kita ada SPAN. Jadi boleh YB perjelas sikit tak agensi-agensi yang terlibat ni dan dia punya fungsi dia dan juga kaitan dia dengan proses kita dalam nak menyiapkan LRA ni. Jadi agensi-agensi ni di mana dia punya dia punya fungsi dia. Baik. Agensi ni berbeza. Satu kita sebut dia kan dengan SPAN, Elsan, JKR, SADA kan. Agensi yang berbeza. Elsan yang jaga sumber air. Lembaga sumber air. Elsan, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Dia jaga air. Jaga air mana? Air macam air empangan, air takungan ataupun air air sungai. Termasuk jugalah segala yang berkaitan dengan sumber air. Kan? Di laut pun begitulah. Jadi dia jaga sumber air. Air mentah. Air mentah. Tetapi SADA agensi atau operator yang dia proses air. Air daripada empangan tu turun mai ikut sungai apa semua, dia pump air tu, dia proses daripada air yang keruh tu, kan, dia proses dalam LRA tadi, loji rawatan air, sehingga jadi air yang bersih yang boleh kita minum. Yang kita sebut air terawat tadi tu. Ya, air terawat tu. Itu SADA, maknanya SADA ni operator, dia macam kilang yang proses air mentah bagi jadi air yang boleh minum. Itu. Kemudian JKR. JKR dalam kes yang kita sebut tadi ni, JKR dia melaksanakan projek. Buat loji rawatan air. Walaupun ada juga ketika SADA dia boleh buat sendiri, tapi dalam kes ni JKR dibagi tanggungjawab untuk buat, untuk jaga projek ni. Dia punya priority dia tu duduk dekat JKR. Memang JKR lah memang yang itu tanggungjawab dia punya dia lah. Walaupun SADA tu sebagai pengguna macam kita sebut tadi ni, tetapi yang ada kuasa atas tu kan, mengendalikan mesyuarat, mengeluarkan arahan dan sebagainya, untuk buat keputusan, yang tu JKR. SADA boleh habaq lah kita punya permintaan macam ni, kita nak pakai macam ni kan, PAM macam ni apa semua akan dibincangkan dengan JKR. Tapi dari segi keputusan nak bagi arahan ialah SO yang diwakil kuasa kepada pengarah JKR sebagai wakil SO di setiap projek tu. Kalau SPAN pula habis? SPAN ni dia kalau tadi kita sebut SADA kan? SADA ni kira duduk bawah SPAN lah. Macam tu. SPAN ni kira agensi yang mempunyai kuasa untuk mengawal operator-operator pengeluar air, kilang-kilang air. Maknanya apa-apa tak boleh buat semudah tu lah, mesti ikut peraturan yang ditetapkan oleh SPAN. So satu kita nak kena SPAN faham. dia tak buat logi. Kan SPAN dia tak buat logi. Dia tak buat logi. Tak. So kita nak kena faham, maksudnya agensi-agensi ni dia ada channel dia masing-masing, dia ada
Fungsi dia portfolio masing-masing, masing-masing, portfolio fungsi masing-masing. Mhm. Dan kita pun nak kena jelas lah dalam setiap permasalahan tu, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang ni semua kan. Betul. Sebab kalau lazimnya bila kita tengok satu masalah ditimbul itu, dia akan ada satu pihak aja yang jadi sasaran tu. Kan? Betul. Apa tajuk pun satu pihak tu jelas sebut. Saya tak mau clear ni, pakat-pakat sedia maklum lah kan. Betul. So kalau kita clear benda tu, kita ada maklumat tentang fungsi, tentang ni apa semua tu, kita boleh kenal pasti masalah tu, kita lebih lebih orang kata sesuai lah dengan apa yang kita nak ni tu. Satu lagi saya nak kait juga dengan operator dengan SPAN tadi ni. Sebagai contoh lah, yang terbaru ni kan ada kita dengar kenaikan tarif air. Kan? Kenaikan tu sebenarnya bukan kuasa kuasa sada ataupun operator pengeluaran. Tapi sebaliknya dia mendapat yang putuskan tu SPAN. Yang buat garis panduan, yang buat ketetapan, operator boleh ni takat ni. Bukan dia boleh sebarang suka hati dia naik kadar apa semua, tak boleh. Memang kuasa ada pada SPAN yang memberi kelulusan. Okey, ini dia panduan dia. Operator kena ikut ini. Kalau penaik pun setakat ni. Dia ada syllabus dia yang dia kena follow lah. Tak boleh mengikut suka buat mukharrar sendiri. Tak boleh. Dia kena ikut. Kita teruskan lebih pada ni yang seterusnya. Tadi saya habaq tak habis ke no? Habaq pelubang tadi no. Pelubang. Lain tak habaq ke no? Boleh juga. Nak habaq ni, kata habaq ni. Ialah Jenun Baru. Jenun Baru ni 161 juta. Harga dia. Tarikh milik tapak Jun 2021. Jangka siap asal dia ialah pada Jun 2023. Kan? Tapi dia dapat lanjutan masa dah 3 kali, dan terakhir dia dapat hingga 18 Oktober 2024 tahun ni. Tu yang kita sebut dulu dalam Dewan Berita sebut, ada yang akan siap hujung tahun. Inilah antaranya ni. Yang setakat ni loji Jenun Baru ni kemajuan ikut jadual 69.5%. 69.5%. Tapi setakat ni alhamdulillah dah dibuat 69.9%. Kan? Jadi maknanya tu dah lebih sikit tu. Dah laju sikit. Yang tu Jenun Baru. Kemudian Bukit Selambau. Bukit Selambau ni projek ni 147 juta. Milik tapak hari tu Jun 2021. Kalau ikut jangka siap Disember 2023. Tapi dia dapat lanjutan masa kali yang kedua sampai April 2025. April 2025. Kemajuan setakat ni 26.86 ya, kalau ikut jadual. Tapi yang telah berjaya dibuat oleh kontraktor setakat ni 26.34. Terlewat sikit je lah. Terlewat sikit lah. Kemudian akhir sekali Sungai Limau. Sungai Limau ni 108 juta. Milik tapak hari tu Mei 2021. Jangka siap asal Oktober 2023. Tapi dapat lanjutan masa kali kedua sampai Januari 2000. Lanjutan masa yang ke dua, ya betul. Januari 2025. Progres kemajuan 22% ikut jadual, dan kemajuan sebenar pun 22%. Jadi hak tadi satu sikit lah, ada 0. berapa persen tadi hak di Bukit Selambau yang terlambat. Lain tu kira on track lah. Kalau ikut peratus kita consider masih on track lah. Sikit lah. Okey. Tadi sebelum ni kita tadi ada sebut semua projek ni on track. Maksudnya tak ada isu, tak ada apa. Tapi kita nak berbalik pada kita letakkan diri kita ni di tempat pengguna lah, pemegang akaun. Kan? Walaupun masih on track, tapi bila di rumah dia tak sampai ayat, dia still menjadi isu. Dia masih menjadi isu. Yalah, kalau kita bayangkanlah, kalau kita main rumah tak ada ayak tadi, sebut tak ada current, tak apa lagi. Tak ada ayak ni, gelisah kan. So kita bukanlah kata bila kita sebut tak ada isu tu kita pandang benda ni tak ada apa. Kita masih lagi mengambil berat dan memahamilah isu ni. Jadi kita taklah kata mengambil tindakan untuk
Hampa tunggulah ayak tu. Ni kita duk buat dah ni kan. Tak ada isu apa, tak ada masalah apa, tunggulah lah. Kita rasa tak buat macam tu lah. Saya percaya kerajaan ada tindakan, ada plan contingency yang kita laksanakan sementara nak menunggu LRA loji rawatan air ni siap supaya boleh supply ayak mentah ni ikut secara standard lah sampai pipe di rumah, maksudnya macam biasalah. Jadi sementara nak menunggu siapnya LRA ni dengan timeline yang kita sebut tadi tu, di pihak kerajaan apa plan contingency atau tindakan-tindakan yang kita ambil untuk membantu pemegang akaun ni mengatasi masalah ni. Baik, terima kasih. Dalam SADA ni dia ada plan tindakan dia yang bersifat satu jangka pendek, yang segera lah. Yang kedua jangka sederhana, yang ketiga dia panggil jangka panjang lah. Kalau jangka panjang LRE yang kita sebut tadi lah antaranya kan. Kemudian kalau yang jangka sederhana ni ialah antara yang dibuat oleh SADA ni membina rumah-rumah PAM. Membina rumah PAM dan satu lagi tangki, suction tank dan seumpamanya dibuat di tempat-tempat tertentu lah. Maknanya contoh macam di Tok Pawang, di Alok Pudak dan sebagainya, kan, dibuat rumah PAM, dibuat tangki suction tu untuk dia menambahkan bekalan ayak lah ke tempat-tempat yang terjejah ni. Di samping tu SADA sendiri secara dalaman pun memang buat kerja-kerja pemasangan pipe dan sebagainya tu untuk nak bantulah sementara nak tunggu. Dan yang ketiga ialah kerja bypass, maknanya tak tunggu loji rawatan ayak siap. Dia pipe dah pasang, jadi pipe yang sedia ada tu disambung dengan pipe yang baru tu untuk tambah bekalan ayak lah tempat yang kritikal tu. Walau macam mana pun kita tak nafi ada setengah tempat yang memang tak boleh nak sambung buat bypass ni pasal ayak bekalan dia tak cukup. Jadi terpaksa kena tunggu loji rawatan ayak siap juga. Bagi contoh macam lah di Tanjung Dawai, di Tupah dan sebagainya. Mau tak mau terpaksalah tunggu loji rawatan ayak di Bukit Selambau siap. Kemudian yang jangka pendek, yang tu biasalah, yang tu tak ada ayak lampai lah, tapi cuma ayak lori SADA hantar ayak ke rumah-rumah pemegang akaun ni supaya ayak boleh ada. Paling tidak dia akan hantar 2 hari sekali ke rumah-rumah yang berkenaan tu lah kan. Paling kurang 2 hari sekali dia akan hantar. Dia hantar dari rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Tapi taklah semua keadaan yang semacam tu, tapi macam mana pun lebih baik daripada setengah tempat, setengah negeri mungkin dia letak satu tempat buat statik, kan, berpusat. Statik, lepas tu pakat piangkut mat situ lah, kan, umpamanya macam yang masa kritikal musim perayaan dulu dan sebagainya, ada yang tak dan nak hantar ke rumah tu dia terpaksa letak satu tempat lah, maknanya orang pergi ambil di situ. Tetapi umumnya kebanyakan memang akan hantar rumah ke rumah ayak ni. Sebab itu memang mematuhi kehendak SPAN, operator pengeluaran ayak ni kena laksanakan macam tu. Tanggungjawab dia kena hantar ayak. Jadi kewajipan dia, bukan kata benda pemerintah nak hantar tak menghantar. Tak. Mesti hantar. Tak salah saya dalam 2-3 hari lepas Yang Muhammad Datuk Seri Sanusi MB kita, dia ada sebut kerajaan membelanjakan sebanyak RM 7 juta. 7 juta untuk kita hantar ayak. Jadi maksudnya tadi 7 juta tu lori untuk hantar ayak ke rumah-rumah sahaja. Tak termasuk tadi yang kita buat rumah PAM tu tak. Sebenarnya angka mungkin WB yang Muhammad quote tu memang betul. Tapi yang terkini tahun lepas 2023, kos dia meningkat sampai jadi hampir 11 juta ringgit. 11 juta. Berbanding dengan tahun 2018 dulu, masa tu cuma lebih kurang RM500,000 saja. Masa tu. Kos lori dengan faham. Kos lori. Kos meningkat tu sebab kos lori, kos minyak apa semua je lah. Satu, yang kedua, bila tak ada ayak, kita hantar. Bila permintaan tinggi, kita hantar. Macam tu. Jadi mungkin wallahualam, kita tak tahu, mungkin masa tu permintaan kurang ataupun orang tak berapa nak ni, tak apa kisah ke, wallahualam, kita tak tahu lah kan. Tapi yang jelas maknanya memang bilangan lori yang kita hantar tu meningkat, bertambah. Pasal permintaan banyak. Yang kedua, mungkin
satu orang kata masa kita hantar banyak ni kerana cuaca kemarau, jadi penggunaan tu meningkat. meningkat Penggunaan kan. meningkat. Jadi orang perlu kepada air apa semua kan. Itu salah satu sebab lah yang kita rasa menyebabkan bilangan lori kita hampir 97 buah lori kita hantar di seluruh ni Kedah. 7 buah lori. 97. 97. Bahkan 97 buah lori musim dan perayaan, kos dia tadi 11 juta. bahkan main musim perayaan sampai 123 biji lori yang duk berlegak musim rata kampung ke pekan ke apa semua kan. Jadi kita nak jaga kebajikan rakyat tu lah menunaikan peraturan yang ditetapkan oleh SPAN tu, kena hantar ayak bila tak ada ayak. Jadi saya rasa adil lah kalau saya kata dengan komitmen yang kerajaan ambil melalui proses ataupun plan contingency ni dengan lori-lori yang pergi hantar ayak dengan rumah pam sebagainya dan bajet sebanyak 11 juta untuk kita laksanakan plan contingency ni sementara menunggu LRA siap. Nak abang kata kerajaan tak abaikan lah. Ya betul. Ni. Dan memang kita sangat ambil berat dan prihatin lah rakyat. Prihatin pada masalah ni dan plan tu berjalan lah berlaku. Walaupun kita sedang tu pun ada lagi tempat-tempat yang kita tak ada ayak, lambat hantar, tak ada hantar kan. Tu pun untuk makluman Khairul, memang lori sadar kita ni, staff kita ni hantar kadang-kadang sampai ke Cerah. Pukul 3 pagi, 4 pagi masa bulan puasa, mereka membuka puasa aku tengah jalan dia kan. Lepas tu saya makan sok pun kira aku tepi jalan dia. Kadang-kadang dia main pipe report kata pipe pecah, pipe bocor, ayak tak ada kan. Jadi pada saya daripada CEO sampailah ke bawah tu memang mereka habis-habisan lah. Bertungkus lumus mengambil semangat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita kan untuk nak jaga kebajikan rakyat. Saya nak highlight di sini bukanlah nak kata apa, cumanya kita menganggap macam ni lah. Kita tengok komitmen yang diberi tu, kita tak boleh lah kata tak buat apa. Tak boleh lah kata tak adil lah. Sebab kalau kita kata tak buat apa tu macam Webi sebut tadi, driver sampai buka puasa atas lori. Kalau kita tak buat apa, maksudnya lori pun tak bergerak pada dia dah buka puasa atas lori. Kita menang daripada bawah lah, daripada bawah orang yang buat kerja ni sampai ke atas lah. Jadi bukanlah saya nak highlight kata siapa salah siapa betul, tapi saya mengharapkan dalam permasalahan ni sebenarnya masalah ni masalah bersama, bukan saja pemilik akaun ataupun orang yang terjejas dengan air. Tapi masalah ni semua orang ambil berat dan semua orang terlibat untuk membantu dan menyelesaikan. Betul. Kan? Betul. Jadi kalau kita masih bersikap untuk mencari atau menuding jari, tak fair lah. Lebih elok kita ambil sikap kita bersama untuk cari jalan penyelesaian dan benda tu pun sedang berjalan. Setuju. Okey Obi, panjang penjelasan Obi. Walaupun secara padat dan kita kata cepat, tapi saya ingat maklumat tu memang mencukupi lah kan, merangkumi semua permasalahan yang kita nak bincang. Akhir sekali, kalau ada pesanan yang YB nak sampaikan kepada orang yang terlibat, sama ada kita macam kita kata tadi lah, pekerja-pekerja yang buat kerja untuk membantu, dan juga rakyat kita ataupun penonton-penonton kita yang terlibat secara langsung dengan permasalahan air yang terjejas ni, apa yang YB nak sampaikan? Baik, yang pertama sekali khas untuk kawan-kawan kita yang Muslim lah, khasnya kita, saya mengharapkan kita sama-sama pakat tuih membanyakkan doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bantu kita bagi kita melaksanakan tugas, menyempurnakan atau menyiapkan loji rawatan layak ni dan juga projek-projek lain yang sedang dirancang. Ada yang setengahnya di peringkat perolehan, ada setengahnya di peringkat tender dan sebagainya. Bukan hanya 5 loji yang kita bincang tadi saja, tapi juga ada banyak lagi sebenarnya dalam perancangan di pihak SADA, di pihak JKR, pihak lembaga sumber air, yang semuanya nak bagi rakyat ni rasa selesa dan dapat bekalan layak yang mencukupi lah. Sebab kalau kita hingat bising terang mana pun,
ialah dia takkan mengubah keadaan, saya Betul, rasa betul. kan. Melainkan apa yang boleh kita bantu ialah kita tolong berdoa lah, kita orang Islam ni kan. Betul, betul. Berdoa supaya Allah mudahkan urusan kerja, apa pegawai-pegawai kaki tangan kita, kontraktor kita, bagi mereka buat kerja dengan mudah. Dan ada lagi yang berkaitan dengan agensi, kalau ada sikit sebanyak berkaitan peraturan-peraturan dapat diselesaikan dengan baik, boleh berjalan mengikut jadual. Barulah insya-Allah kita boleh dapat selesai masalah ni. Yang kedua, nak kena tingkatkan kesabaran lah, tambahkan kesabaran. Saya faham kan, waktu kita tak ada ayat ni waktu yang sangat-sangat kritikal dan kita rasa sangat marah lah. Tetapi percayalah tuan-tuan, saudara-saudara perempuan di luar sana, rakan-rakan yang menyaksikan ni, dan tolong sampaikan bahawa kita bukan duduk diam lah. Kita tengah duk buat, kita tengah duk usaha. Kalau peringkat sadar tu daripada CEO sampai ke bawah, mereka ni kadang tengah malam pun duk jawab WhatsApp lagi, pukul 2 pagi duk selesai masalah rakyat ni. Baik bocor sana sini. Bahkan hari raya pun ramai yang mengorbankan cuti raya tu, bekerja untuk ni kan, untuk memastikan bekalan layak yang cukup. Yang ketiga, saya juga sedar pada masa yang sama, kita ni manusia mesti ada kelemahan masing-masing. Tak mungkin kita boleh tunai semua hajat semua orang dalam satu masa kan. Kita boleh tunai sebahagian hajat je dan pada mungkin setengah masa. Tapi apa pun kita cuba buat yang terbaik lah. Jadi kita saling bantu-membantu, kerjasama, tolong-menolong, fikir macam mana cara kita nak bagi jadi elok lagi. Yang itulah pesanan saya kepada diri saya, kepada kita semualah, seluruh masyarakat. Terima kasih. Kalau boleh saya tambah sikit Ubi, dengan penjelasan yang YB dah bagi tahu tadi ni, saya harap sedikit sebanyak memberi info dan juga boleh melegakan sikitlah kita pada sidang penonton kita yang terutamanya yang terlibat dengan masalah ayat ni. Kalau lah kita nak bayangkan tempoh masa kita hadapi masalah ayat ni lama dah. Kalau orang Kedah ni kata aku mangli dah kata, kan. Tapi bila tengok macam saya sebut di awal tadi, daripada hari ke hari, daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun, sampai daripada kerajaan ke kerajaan kan. Jadi dia mengharapkan sesuatu, dan daripada penjelasan ni saya boleh kata kita dah nampak ada sinar lah di situ. InsyaAllah. Ada sinar sebabnya progres dah berjalan dan kita sebut on track dan semua. Tapi kita taklah nak abaikan permasalahan dia tu. Tindakan-tindakan dia ambil, kita cerita tadi apa tindakan yang dibuat oleh Sada apa semua. Dan saya pun setuju dengan Ubi, apa yang kita boleh harapkan ialah tingkatkan kesabaran. Sikit lagi tak tahu tak jauh. Kita perjalanan tu dah separuh dah. Perjalanan tu dah separuh dah, dan lagi separuh, dan kita harapkan benda ni boleh selesai dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi saya mengharapkan juga kita sahabat-sahabat kita yang terjajah apa semua ni banyak-banyakkan berdoa kan, supaya kita usaha pimpinan-pimpinan di peringkat kerajaan kita ni dipermudahkan apa semua. Amin. Dan juga yang paling penting sekali, kita ada rasa kebersamaan untuk kita menghasilkan yang terbaik lah dalam kerja buat kita ni kan. Dan insya-Allah saya ingat apa yang YB jelaskan ni cukup clear lah. Jadi dan harapnya penonton-penonton kita pun boleh terima kan, walaupun kita masih lagi hidup dalam fatrah ataupun tempoh yang tak terkelak lagi tempoh tu, tapi kita boleh menarik sedikit lepas lega dan menenangkan sahabat-sahabat kita. Dan juga saya harapkan maklumat-maklumat yang YB dah share ni kita boleh kongsikan, kita boleh panjangkan supaya kita mendapat maklumat yang lebih tepat daripada sumber yang berautoriti lah, bersumber autoriti. Sebab hari ni zaman kita dalam media sosial ni, YB, kita kata sumber macam-macam. Cumanya macam mana kita nak kenal pasti sumber tu. Kalau kita tak kenal pasti, kita pakai terus pun ramai juga. Jadi itulah sebab tu kita di peringkat Urusia Penerangan Darul Aman ni mengambil inisiatif untuk mewujudkan platform ni supaya contoh macam YB sendiri yang terlibat dengan masalah ni boleh bagi penerangan. Jadi semoga Allah memudahkan urusan kita semua dan kita diberi kesabaran yang tinggi lah kan, insyaAllah.
Sekali lagi saya nak berterima kasih banyaklah kepada Ya. YB sudi meluangkan Oh. masa Terima kasih kembali. berkongsi maklumat-maklumat macam ni. Dan saya ingat sekadar itu dulu saya mengucapkan terima kasih lah kepada sidang penonton kita juga yang sudi menonton live kita pada malam ini. Sudi-sudilah sekali lagi tap screen, like, share, dan kalau yang belum follow page kami boleh follow kan, supaya kita boleh berkongsi lagi perkara-perkara macam ni di masa hadapan. Dan kalau ada lagi siri yang seterusnya, insyaAllah kita akan maklumkan melalui page media sosial, platform media sosial kita di Facebook, InsyaAllah. di Instagram, di TikTok dan YouTube, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Sekali lagi YB, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya sudahi podcast kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.